Oktober, betul? Tahun 2024. Okey, Oktober, 8 orang. Tapi pertama kita bermula Januari lah. Okey, jadi saya ucap juga terima kasih kepada Tuan Kiri juga ini. Nampak, sorry saya tak nampak mata saya. Okey. Dan juga AJK sebelum tu lah. Okey, tahun 2019 saya sehingga 2024. Okey, mana 5 tahun dia mula-mula, lepas tu barulah kami take over untuk 2 tahun dan sebagaimana kita dah tetapkan yang lepas, kita punya panggal kepimpinan tu 2 tahun 2 tahun. Okey, so sekarang ni yang 2024 2026 akan berakhir kejap je lagi. So akan bersambung dengan 2026 2028 lah. So cabaran sikit untuk 2026 dengan 2028. So pada 2028 kita akan ada penilaian semula untuk duduk quarters, betul kan Waris? 2028 kontrak kita akan habis dan penilaian semula tu, dan itulah cabaran-cabaran kita yang kita nak kepimpinan pengurusan kepimpinan jawatan kuasa ni kena standby lah. Confirm akan ada rayuan, akan ada orang yang call tengah malam. Okay, biasalah sebab saya jadi pengurusi untuk 2 tahun ni pun banyak kali call tengah malam. Ada je lah, okay, macam-macam. Daripada cerita manusianya sampai dah cerita yang benda tak ada nampak. Okay, macam-macam mengadu. Okay, so jawatan kuasa kami, mesyuarat pertama kita pada 7/1. Lepas tu kita ada program sumbangan barang-barang terpakai ni, yang mana kita convert dalam bentuk duit. Ada yang sumbangkan kepada quarters dan ada juga yang sebagainya minta balik. Bukan mana boleh lah, sebab kita tak ambil semua. Okey, yang mana nak hak dia kita bagi bahagian-bahagian dia. Cuma untuk kali pertama ini saja program 3R kita ni yang dapat sponsor. Lepas tu dah tak dapat. Okey, so yang dapat sponsor saya nak ucap tahniah lah. Ada lagi tak gambar-gambar ni saya ada lagi kot. Ini gambar-gambar je kejap Okey, so hadiah pada kita dapat untuk kali pertama kita buat program tu bernilai jugalah. Saya tak tahu apa nilai dia. So ada kalung emas, ada gelang, rantai tangan kan. Okey, dan juga hamper. So ucap tahniahlah pada pemenang-pemenang kita. Rasa kita dah umur dalam grup. So tapi waktu tu mungkin tak dengar tepuk tangan. Jadi kita tepuk tangan ramai-ramai lah untuk 4 orang yang terima hadiah. Jadi cara kita nilai pada waktu tu adalah sumbangan barang paling berat ke banyak? Hasil yang paling tinggi. Okey, dan sebahagian daripada hasil itu sebenarnya dah dikembalikan ke quarters, dan itulah kita gunakan untuk aktiviti pertama kita pada bulan Mac, bulan puasa tahun lepas. Okey, ayat Ramadan yang pertama. So nampak tu Aisyah domino lagi. Walaupun sponsor lah kan. Walaupun orang kata apa waktu tu musim-musim orang tengah boycott lah apalah semua sekali, tapi kita terima je lah sebab orang sumbang. Okey, so kita ada program hari raya kita. Tak payahlah gambar saya tu baik sangat. Okey, bagian duit raya siapa yang terima duit raya, tapi itulah saya tak tahu siapa yang buat slide. Yang nampaknya macam muka ayah-ayah aja yang terima duit raya ni. Okey, itu tahun lepas tahun ni kita tak dapat buat penjimatan. Nanti slide ni saya share lah pada semua. Okey, ini kunjungan kebajikan kita pada sahabat-sahabat kita yang ada musibah dan sebagainya. Okey, ni penyampaian hadiah, ada program apa ni? Mana orangnya tak? Tokinya tak ada ni. Tokinya pergi ni. Ni untuk apa? Yang mana? E-sport